Google AI Pro kat sini dan juga kita ada Google AI Ultra. Okay, Google AI Pro ni normal. Assalamualaikum semua. Google baru release dua AI model yang baru ataupun dua package baru. Kita ada Google AI Pro kat sini dan juga kita ada Google AI Ultra. Okay, Google AI Pro ni normal, lebih kurang RM97. Tapi bawa masa sekarang dia ada bagi free trial. Tapi yang baru kita ada Google AI Ultra $124.99 ataupun harga dia adalah RM617 untuk 3 bulan. So lebih kurang RM200 satu bulan. Dengan apa yang akan dapat daripada Google AI Ultra ni? So kita dapat Gemini app, okay, normal. Lepas tu kita dapat Flow buat video. Kita dapat Whisk yang menggunakan video juga. Dan kita ada Notebook LM Plus. Mana-mana yang ada PDF berlambat-lambat tu masuk dalam satu tempat, kita boleh settle. Dan kita ada juga 30 terabyte storage. So tu antara besar lah. So untuk main geng yang main video tu memang bagus lah ada cloud storage besar tu. So macam mana korang rasa harga ni mahal tak? 300 lebih kurang RM320 satu bulan ataupun RM617 untuk 3 bulan. Yang ni untuk trial tau. Tapi kalau ikut harga asal dia RM1,099 satu bulan. Tapi rasa macam yang tu bukannya nak bagi sangat je, nampak murah ke. Daripada dipotong yang kecil jadi yang besar lah. So macam mana korang rasa? Nak ambil yang Google AI Pro Gemini ataupun Google AI Ultra Gemini juga. So boleh lihat lah dengan dalam ni semua. Okay, itu saja daripada saya. Apa-apa nak tahu, letak dalam komen, boleh tanya je. Assalamualaikum.